Hari itu panas terik di Kuala Kangsar, sebuah bandar kecil yang tenang di Perak. Aku, Aisyah, berumur 25 tahun, sedang membantu emak menyediakan juadah makan malam keluarga di dapur rumah pusaka kami yang berusia puluhan tahun. Aroma rendang daging yang dimasak lama memenuhi ruang dapur, membuatkan aku teringat betapa setiap Jumaat malam memang tradisi keluarga kami berkumpul makan bersama. Sayang, boleh Aisyah turun ambil botol air anggur di ruang bawah tanah? Suara emak bersahaja sambil tangannya masih melekat tepung kuih. Aku mengangguk dan turun tangga yang berliku, menuju ke ruang simpanan lama di bawah rumah. Rak kayu yang berdebu menyimpan deretan botol-botol yang kami simpan sejak dahulu. Tiba-tiba aku terdengar langkah kaki di belakang. Perlu tolong? Suara itu familiar, membuatkan jantungku terhenti seketika. Aku berpaling dan di situ berdiri Pak Long Faizal, abang emak yang berusia 50 dengan rambut yang sudah mula putih, namun masih gagah dan rapi mengenakan kemeja biru muda yang menyelahkan mata birunya yang tajam. Senyumnya, walaupun mesra, buat aku rasa sedikit canggung. Pak Long, saya dah hampir habis, jawabku, tanganku sedikit menggigil memegang botol yang ingin diambil. Dia melangkah ke rak atas, lengannya menyentuh lenganku, membuatkan bulu rumah aku meremang. Bau minyak wangi kayu cendana yang dipakai Pak Long memenuhi ruang sekeliling kami. Biar saya bantu, katanya sambil tangannya menyentuh tanganku sekali lagi ketika mengambil botol itu. Saat itu, dunia seolah berhenti. Matanya memandang tepat ke mataku, dan aku terlupa segala-galanya siapa kami, di mana kami, dan apa yang sepatutnya aku rasa. Terima kasih, bisikku. Pipiku panas terbakar malu. Sama-sama, Aisyah, jawabnya dengan suara yang lebih dalam dari biasa. Makan malam itu menjadi pengalaman yang penuh dilema. Duduk di meja kayu tua milik nenek, aku tidak berhenti memerhati gerak-geri Pak Long Faizal. Setiap kali dia tersenyum atau bercakap, aku terpesona dengan cara dia menggerakkan tangan yang kuat dan penuh pengalaman itu. Di sebelahku, sepupu aku, Farah, menepuk bahu aku perlahan. Aisyah, kau okey? Nampak macam jauh. Saya okey je, penat sikit je sebab kerja, aku cuba senyum. Tapi dalam hati aku bergolak memikirkan sentuhan Pak Long tadi. Adakah aku terlalu imaginatif? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Selepas makan, semasa keluarga berkumpul di beranda menikmati angin malam, Pak Long duduk di sebelah aku. Kau macam lain je malam ni, Aisyah katanya lembut. Lain macam mana? Aku tanya, cuba elak pandangannya. Dewasa, lebih sedar diri, katanya dan aku terasa tubuhku menggigil. Macam mana dia boleh nampak aku macam tu? Kadang-kadang aku terfikir, kalau aku buat pilihan lain dalam hidup, macam mana jadinya? Dia berbisik. Matanya menatap jauh ke arah lampu-lampu di bandar kecil itu. Pilihan apa? Aku bertanya hati-hati. Pilihan tentang cinta, tentang ikut hati, bukan logik, katanya penuh makna. Tiba-tiba, langkah orang lain menghampiri kami. Pak Long bangun dan berlalu pergi, meninggalkan aku dalam kekeliruan emosi. Di bilik aku tulis semua perasaan ini dalam diari yang diberikan Pak Long semasa ulang tahun aku tahun lepas. Kata-kata aku mengalir jujur, mengaku rasa yang aku tak pernah berani luahkan. Aku tidur dengan mimpi tangan yang bersentuh dalam gelap, bisikan yang terlarang dan cinta yang menentang segala norma. Esoknya, aku bangun dengan hati berdegup kencang, teringat pandangan Pak Long di beranda malam tadi. Emak panggil aku turun untuk sarapan, suara dia biasa sahaja, seolah-olah tiada apa berlaku. Di dapur, bau roti bakar dan kopi memenuhi ruang. Abah membaca surat khabar, adik aku, Siti, merungut tentang sekolah. Semua nampak normal, kecuali aku yang rasa kosong. Pak Long akan makan malam dengan kita esok, emak beritahu sambil menuang jus oren. Jantung aku melonjak. Aku cuba kawal perasaan dan fokus pada roti bakar. Baguslah,
Aku jawab, suara steady. Dia selalu bawa cerita menarik, emak tambah. Siti buat muka pelik, dia selalu serius je. Emak ketawa kecil, dia lelaki matang, bukan budak sebaya kau. Kalau Siti tahu betapa matangnya itu buat aku gelisah, sudah tentu dia akan terkejut. Hari itu di kedai buku keluarga kami di Pekan Kuala Kangsar, aku cuba fokus walaupun fikiran aku melayang-layang pada Pak Long. Setiap pelanggan yang masuk aku harap itu dia. Tiba-tiba loceng pintu kedai berbunyi. Aku pandang ke pintu, dan di situ berdiri Pak Long Faizal dengan sut kelabu yang menampakkan bahu lebar dan wibawanya. Mata dia bertemu mataku, aku sengaja menyapa, Aisyah di sini. Harap tak mengganggu, suaranya lembut macam sutera. Tak sama sekali, aku balas dengan tangan berpeluh. Dia datang mencari buku sejarah daerah untuk hadiahkan kepada pelanggan. Semasa aku bantu dia cari buku, saat-saat kami hampir sentuh tangan ketika menyampaikan buku berat itu, aku rasa satu kejutan elektrik melintas di tubuh aku. Maaf, dia bisik, tapi tangannya tidak segera melepaskan. Tak apa, aku balas, tenggelam dalam mata biru itu. Pintu kedai terbuka, seorang pelanggan lain masuk memutuskan saat itu. Pak Long segera kembali ke peranan profesionalnya. Nak cari apa tadi? Aku tanya, cuba tenangkan diri. Lebih dari yang aku jangka, dia senyum penuh makna. Sambil bayar buku, kami berbual tentang cuaca, keluarga, dan perniagaan. Tapi di bawah kata-kata itu ada gelombang rahsia yang hanya kami faham bersama. Sampai jumpa esok, katanya ketika keluar, mata dia janji penuh misteri. Malam itu, aku kembali kepada diari, menulis setiap pandangan dan sentuhan yang mencipta kekacauan dalam diri aku. Aku tahu esok adalah malam yang menentukan. Pagi esoknya, aku berdiri di hadapan cermin bilik, cuba memilih pakaian yang sesuai untuk malam makan bersama keluarga dan Pak Long. Aku pilih baju kurung moden berwarna merah jambu lembut, kainnya ringan dan melekat sedikit di kulit, menampakkan lekuk tubuhku dengan anggun tanpa terlalu menonjol. Tudung satin putih aku lilit kemas, menjadikan penampilan aku sederhana tapi tetap memikat. Kasut tumit sederhana hitam aku sarung, lengkap dengan rantai tangan emas kecil yang emak hadiahkan semasa aku tamat universiti. Aku cuba kawal degupan jantung yang semakin laju. Kalau kasut aku bunyi keras sangat, nanti Pak Long boleh dengar kod. Sebelum malam tiba, aku sibuk membantu emak di dapur, walaupun fikiran aku kalut. Setiap bunyi loceng pintu membuat aku terkejut, berharap itu Pak Long yang datang awal. Tapi hanya angin malam yang masuk menyejukkan rumah lama itu. Pada waktu yang dijanjikan, loceng pintu rumah berbunyi. Aku berdebar-debar, tangan menggenggam pinggang baju kurung, cuba tenangkan diri. Pak Long berdiri di depan pintu, membawa 2 botol air anggur dan senyuman yang membuat aku sesak nafas. Sut hitamnya tampak kemas dan berkelas. Rambutnya yang mula beruban kelihatan lebih maskulin di bawah cahaya lampu porch. Selamat malam, Aisyah. Harap kau suka warna baju kurung ni, dia berkata sambil matanya meneliti dari kepala hingga ke kaki aku, membuat pipiku panas. Aku cuba senyum manis, walaupun dalam hati macam nak terbang. Makan malam itu seperti permainan api. Pak Long berbual dengan semua orang dengan penuh semangat. Tapi aku perasan kakinya kadang-kala menyentuh kaki aku di bawah meja makan kayu yang besar. Sentuhan itu seperti bisikan rahsia, membuatkan aku rasa hangat dan berdebar. Selepas makan, ketika semua ahli keluarga mula beredar ke ruang tamu, aku tertinggal di dapur mencuci pinggan. Pak Long muncul di belakang, membawa kain tuala kecil. Biar saya tolong, katanya lembut, mengambil satu gelas untuk dikeringkan. Kami berdiri sangat dekat. Bau minyak wangi kayu cendana itu memenuhi ruang sempit dapur. Tangannya menyapu perlahan gelas itu, dan aku dapat lihat urat-urat halus di pergelangan tangannya yang kasar tapi penuh sentuhan lembut. Tudung aku sedikit terangkat akibat angin kipas,
menampakkan leher licin yang aku cuba sorok dengan rambut yang aku biarkan jatuh ke depan sedikit. Aisyah, bisiknya, suara serak dan penuh perasaan, kita perlu bercakap. Aku berpaling, mata kami bertautan dalam gelap dapur itu. Bercakap tentang apa? Aku menjawab dengan suara yang bergetar. Tentang apa yang berlaku antara kita, katanya, mengambil nafas panjang. Ini tidak normal, dan aku tahu kau rasa benda yang sama. Tanganku menggigil dalam air sabun. Apa yang kita nak buat? Dia melangkah lebih dekat, jarak antara kami tinggal beberapa inci. Aku tak tahu. Tapi bila aku dekat dengan kau, aku lupa semua yang kita patut fikir. Aku lupa aku pakcik kau. Aku lupa usia kita. Aku cuma rasa kau. Jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku, dan dunia sekeliling seolah berhenti. Tapi tiba-tiba, pintu dapur terbuka dan masuklah adik aku, Siti, dengan senyuman pulus yang tak tahu apa-apa. Perlu tolong tak? Dia tanya sambil memegang sebatang sudu besar. Pak Long segera melepaskan tanganku dan berdiri tegap, cuba kawal dirinya. Kita dah habis, Siti jawabnya tenang. Tapi matanya yang memandang aku penuh cerita yang belum selesai. Malam itu aku tidur dengan campur aduk perasaan. Bahaya, terlarang, tapi juga penuh keinginan. Aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari selepas makan malam itu, aku rasa seperti hidup dalam mimpi yang penuh warna dan juga bayang-bayang. Setiap kali kami berkumpul di rumah nenek, aku dan Pak Long saling bertukar pandang dengan penuh makna yang tak terucap, membuatkan hatiku berdebar-debar seperti baru pertama kali jatuh cinta. Tapi di sebalik itu semua, ada rasa takut yang mendalam, takut kalau rahsia kami terbongkar. Suatu petang Sabtu, emak duduk di meja makan sambil memerhatikan aku yang kelihatan termenung. Aisyah, kau macam jauh je akhir-akhir ni. Kejakat kedai buku banyak sangat ke. Suaranya penuh perhatian. Aku cuba senyum. Tak ada, Mak. Cuma banyak inventory nak kena selesaikan bulan ni. Emak mengangguk, tapi aku tahu dia tidak percaya. Sejak kecil, emak selalu pandai membaca hati aku, macam detektif yang pakar. Tapi aku simpan rahsia ini jauh-jauh. Lagipun, aku sendiri tak tahu apa yang tengah berlaku dalam hati aku. Hari-hari di kedai buku terasa berat. Setiap kali loceng pintu berbunyi, aku harap itu Pak Long masuk, walaupun aku tahu dia banyak urusan di Kuala Lumpur. Tapi kehadirannya yang tidak dijangka membuat aku tersentak. Suatu petang, ketika aku sedang menyusun buku di rak sejarah tempatan, loceng kedai berbunyi. Aku pandang ke pintu dan tersenyum kecil apabila melihat Pak Long melangkah masuk dengan sut kelabu yang kemas. Rambutnya yang sedikit beruban berkilau di bawah cahaya kedai, dan bau minyak wangi kayu cendana itu membuat aku terasa seperti di awang-awangan. Assalamualaikum, Aisyah, sapanya lembut. Waalaikumsalam, Pak Long. Tak sangka boleh jumpa kat sini, aku balas, cuba sembunyikan rasa gugup. Dia berjalan ke kaunter dan berkata, saya cari buku sejarah Kuala Kangsar. Ada yang sesuai untuk pelanggan saya. Aku membantu mencari sambil perasan betapa dekatnya kami berdiri. Tiba-tiba, tangan kami tersentuh ketika berbalas buku berat. Satu getaran aneh melintas di tubuh aku, seolah-olah elektrik halus yang tidak dapat dijelaskan. Maafkan saya, bisiknya, tapi tangannya tidak segera melepaskan. Tak apa, aku balas dengan suara yang hampir berbisik. Mataku terpaku pada mata birunya yang dalam itu. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka dan seorang pelanggan lain masuk, memutuskan momen itu. Pak Long segera melepaskan tanganku, mengambil semula peranan profesionalnya. Dapat buku yang awak nak tak? Aku tanya, cuba kembali tenang. Lebih dari yang saya jangka, jawabnya sambil tersenyum penuh makna. Setelah selesai bayar, kami berbual tentang hal-hal ringan,
cuaca dan keluarga, tapi aku tahu di bawah semua itu ada gelora yang tidak dapat kami ungkapkan. Jumpa esok di rumah, ya, katanya sebelum melangkah keluar, meninggalkan aku berdiri dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, aku menulis diari dengan penuh perasaan, cuba luahkan segala yang tidak mampu aku ungkapkan secara langsung. Setiap kata adalah rahsia yang hanya aku dan Pak Long yang tahu. Aku tahu, apa yang sedang kami alami ini adalah permulaan sesuatu yang luar biasa, namun penuh dengan risiko. Dan aku bersedia menghadapi apa sahaja yang akan datang. Malam yang aku nanti-nantikan akhirnya tiba. Aku memilih baju kurung moden warna ungu lembut, kainnya sutera ringan yang meluncur perlahan di atas kulit, memamerkan garis pinggul dengan anggun tapi tetap sopan. Tudung satin warna kelabu aku lilit kemas, menyelitkan rantai leher kecil berhiaskan butiran kristal yang berkilau apabila terkena cahaya lampu. Kasut tumit tinggi berwarna perak aku sarung. Langkahku makin yakin walaupun jantung macam mahu melompat keluar dari dada. Ketika loceng pintu rumah berbunyi, jantung aku berdegup kencang. Pak Long berdiri di hadapan pintu, membawa 2 botol air anggur merah dan senyuman yang membuat aku terlupa cara bernafas. Sut hitamnya tampak kemas. Rambut yang mula beruban menambah seri wajahnya yang maskulin dan berwibawa. Aku cuba senyum manis walaupun hati berdebar seperti nak berlumba lari. Makan malam itu seperti permainan api yang membakar perlahan-lahan. Pak Long bercakap dengan semua ahli keluarga dengan penuh semangat. Namun aku perasan kakinya sesekali menyentuh kakiku di bawah meja makan kayu jati yang besar. Sentuhan itu bagai bisikan rahsia yang membuat darah aku mengalir hangat dan dada terasa sesak. Selepas makan, ketika semua ahli keluarga mula beransur ke ruang tamu, aku tertinggal di dapur mencuci pinggan. Pak Long muncul di belakang, membawa kain tuala kecil. Biar saya bantu, katanya lembut, mengambil 1 gelas untuk dikeringkan. Kami berdiri sangat dekat. Bau minyak wangi kayu cendana itu memenuhi ruang kecil dapur. Tangannya menyapu perlahan gelas itu, dan aku dapat lihat urat-urat halus di pergelangan tangannya yang kasar tapi penuh sentuhan lembut. Tudung aku sedikit terangkat akibat angin kipas, menampakkan leher licin yang aku cuba sorok dengan rambut yang aku biarkan jatuh ke depan sedikit. Aisyah, bisiknya, suara serak dan penuh perasaan, kita perlu bercakap. Aku berpaling, mata kami bertautan dalam gelap dapur itu. Bercakap tentang apa? Aku menjawab dengan suara yang bergetar. Tentang apa yang berlaku antara kita, katanya, mengambil nafas panjang. Ini tidak normal, dan aku tahu kau rasa benda yang sama. Tanganku menggigil dalam air sabun. Apa yang kita nak buat? Dia melangkah lebih dekat, jarak antara kami tinggal beberapa inci. Aku tak tahu. Tapi bila aku dekat dengan kau, aku lupa semua yang kita patut fikir. Aku lupa aku pakcik kau. Aku lupa usia kita. Aku cuma rasa kau. Jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku, dan dunia sekeliling seolah berhenti. Tapi tiba-tiba, pintu dapur terbuka dan masuklah adik aku, Siti, dengan senyuman pulus yang tak tahu apa-apa. Perlu tolong tak? Dia tanya sambil memegang sebatang sudu besar. Pak Long segera melepaskan tanganku dan berdiri tegap, cuba kawal dirinya. Kita dah habis, Siti, jawabnya tenang. Tapi matanya yang memandang aku penuh cerita yang belum selesai. Malam itu aku tidur dengan campur aduk perasaan. Bahaya, terlarang, tapi juga penuh keinginan. Aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari selepas malam itu, aku rasa seperti hidup dalam dunia yang penuh warna dan bayang-bayang. Setiap kali keluarga berkumpul, pandangan mata aku dan Pak Long penuh dengan makna yang tak terucap, membuatkan jantung aku berdegup kencang seperti remaja baru jatuh cinta. Tapi di sebalik semua itu, ada rasa takut yang mendalam, takut rahsia kami terbongkar. Suatu petang Sabtu, emak duduk di meja makan sambil memerhatikan aku yang kelihatan termenung.
Aisyah, kau macam jauh je akhir-akhir ni. Kejakat kedai buku banyak sangat ke. Suaranya penuh perhatian. Aku cuba senyum. Tak ada, Mark. Cuma banyak inventory nak kena selesaikan bulan ni. Emak mengangguk, tapi aku tahu dia tak percaya. Sejak kecil, emak pandai baca hati aku, macam detektif pakar. Tapi aku simpan rahsia itu jauh-jauh. Lagipun, aku sendiri tak tahu apa yang tengah berlaku dalam hati aku. Di kedai buku, hari-hari aku terasa berat. Setiap kali loceng pintu berbunyi, aku harap itu Pak Long masuk, walaupun aku tahu dia banyak urusan di Kuala Lumpur. Tapi kehadirannya yang tiba-tiba membuat aku tersentak. Suatu petang, ketika aku sedang susun buku di rak sejarah tempatan, loceng kedai berbunyi. Aku pandang ke pintu dan tersenyum kecil apabila melihat Pak Long melangkah masuk dengan sut kelabu kemas. Rambutnya yang sedikit beruban berkilau di bawah cahaya kedai, dan bau minyak wangi kayu cendana itu membuat aku rasa seperti di awang-awangan. Assalamualaikum, Aisyah, sapanya lembut. Waalaikumsalam, Pak Long. Tak sangka boleh jumpa kat sini, aku balas, cuba sembunyikan rasa gugup. Dia berjalan ke kaunter dan berkata, saya cari buku sejarah Kuala Kangsar. Ada yang sesuai untuk pelanggan saya. Aku membantu cari sambil perasan betapa dekatnya kami berdiri. Tiba-tiba, tangan kami tersentuh ketika berbalas buku berat. Satu getaran aneh melintas dalam tubuh aku, seolah-olah elektrik halus yang tak dapat dijelaskan. Maafkan saya, bisiknya, tapi tangan dia tak segera melepaskan. Tak apa, aku balas dengan suara hampir berbisik. Mataku terpaku pada mata biru dalam itu. Tiba-tiba, pintu kedai terbuka dan seorang pelanggan lain masuk, memutuskan momen itu. Pak Long segera melepaskan tanganku, mengambil semula peranan profesional. Dapat buku yang awak nak tak? Aku tanya, cuba kembali tenang. Lebih dari yang saya jangka, jawabnya sambil tersenyum penuh makna. Selesai bayar, kami berbual tentang hal-hal ringan, cuaca dan keluarga, tapi aku tahu di bawah semua itu ada gelora yang tak dapat kami ungkapkan. Jumpa esok di rumah, ya, katanya sebelum melangkah keluar, meninggalkan aku berdiri dengan jantung berdebar-debar. Malam itu, aku menulis diari dengan penuh perasaan, cuba luahkan segala yang tak mampu aku ungkapkan secara langsung. Setiap kata adalah rahsia yang hanya aku dan Pak Long tahu. Aku tahu, apa yang sedang kami alami ini adalah permulaan sesuatu yang luar biasa, namun penuh risiko. Dan aku bersedia hadapi apa sahaja yang akan datang. Pagi itu, aku bangun awal, hati berdebar-debar seperti nak berlumba lari. Aku tahu malam ini adalah malam yang penting. Aku pilih baju kurung biru lembut dengan sulaman halus di bahagian lengan dan dada. Kainnya jatuh anggun menampakkan bentuk badan tanpa terlalu menonjol. Tudung syifan warna putih aku lilit kemas, menyelitkan rantai emas kecil di leher yang berkilau apabila terkena cahaya matahari pagi. Kasut tumit tinggi warna nude aku sarung dengan penuh keyakinan walaupun tangan aku sedikit menggigil. Di dapur, emak sibuk menyediakan sarapan dengan tenang, tapi aku tahu dia perasan sesuatu. Kau macam lain je pagi ni, Aisyah. Ada apa-apa ke? Suaranya lembut. Aku senyum dan berkata, tak ada apa, cuma teruja sikit dengan kerja hari ni. Sebenarnya, aku tengah bersiap sedia untuk pertemuan rahsia dengan Pak Long di sebuah tempat yang kami pilih jauh dari pandangan mata orang. Aku tahu, risiko semakin besar, tapi hati aku tak mampu menahan rindu yang membara. Jam 3 petang, aku tutup kedai lebih awal dengan alasan ada urusan peribadi dan bergegas ke tempat yang dijanjikan, sebuah taman kecil di tepi Sungai Perak, yang dipenuhi bunga-bunga dan pokok rendang. Udara petang yang sejuk menyegarkan, tapi dalam hati aku panas membara. Aku nampak Pak Long sudah menunggu di bangku kayu. Wajahnya serius tapi ada senyuman kecil yang membuat aku rasa tenang. Sut hitamnya kelihatan berbeza di bawah cahaya matahari petang,
menambah aura maskulin yang suka aku tolak. Terima kasih kerana datang awal, Aisyah, katanya sambil memegang tanganku dengan lembut. Sentuhan itu membuat jantung aku berdegup kencang. Kami duduk bersebelahan, pandangan mata bertaut tanpa perlu kata-kata. Aisyah, aku ada sesuatu nak beritahu, katanya perlahan. Aku menarik nafas dalam-dalam, bersedia untuk apa sahaja. Dia merenung aku dengan serius. Sebenarnya, aku bukan pakcik kau yang sebenar. Emak kau dan aku tidak berkongsi darah. Kami dibesarkan bersama sejak kecil di rumah anak yatim di Kuala Lumpur. Aku anggap emak kau seperti kakak kandung sendiri. Dunia aku seolah berputar. Segala-galanya mula masuk akal pandangan pelik orang, rahsia yang disimpan, dan perasaan pelik yang aku alami selama ini. Macam mana boleh jadi macam ni? Aku bertanya, suara aku bergetar. Dia bercerita perlahan tentang masa lalu mereka, tentang ikatan yang melebihi darah, dan bagaimana dia mengambil peranan sebagai pakcik untuk aku dan adik aku demi menjaga nama baik keluarga. Air mata mula mengalir di pipi aku. Jadi, apa maksud semua ni untuk kita? Dia menggenggam tangan aku erat. Maksudnya, kita bebas dari ikatan darah, tapi dunia luar tetap akan melihat aku sebagai pakcik kau. Kita perlu berhati-hati, tapi perasaan aku untuk kau adalah nyata. Aku tersenyum, walaupun hati penuh dengan kekeliruan dan harapan. Apa kita nak buat sekarang? Sebelum dia sempat menjawab, telefon aku berdering. Emak bertanya bila aku nak balik makan malam. Aku tahu masa depan kami penuh cabaran, tapi untuk kali pertama, aku rasa ada harapan yang suka aku ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu rumah nenek, mengenakan baju kurung songket berwarna merah marun yang anggun, dengan sulaman benang emas halus yang berkilau di bawah cahaya lampu. Tudung satin hitam aku lilit kemas, menambah seri wajah yang sedikit letih namun penuh rahsia. Kasut tinggi berwarna hitam aku lepaskan, kaki melangkah perlahan ke arah tingkap besar yang menghadap taman belakang. Fikiran aku masih bermain-main dengan pengakuan Pak Long tadi petang. Bukan pakcik aku sebenarnya? Selama ini aku benci dan sayang dalam masa yang sama. Semua terasa seperti mimpi yang suka dipercayai. Tapi apa makna semua ini? Adakah perasaan yang membara ini harus aku pendam, atau aku harus berani melangkah ke hadapan? Tiba-tiba loceng pintu berbunyi. Jantung aku melonjak. Aku cepat-cepat bangun, mengemaskan tudung dan membuka pintu. Di hadapan berdiri seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Wajahnya tegas dan penuh rahsia. Encik Faizal ada di rumah. Suaranya tegas dan penuh wibawa. Aku menggiling. Maaf, Pak Long belum sampai. Wanita itu mengeluarkan sebuah sampul surat coklat dan menyerahkannya kepada aku. Ini untuk Encik Faizal. Tolong berikan kepadanya segera. Ada perkara penting yang perlu dia tahu. Sebaik sahaja wanita itu berlalu, aku teringat sesuatu yang Pak Long kata semasa di taman tadi, tentang masa lalu yang tersembunyi dan rahsia yang belum terbongkar. Aku membuka sampul itu dengan tangan yang bergetar. Di dalamnya ada sekeping foto lama dan beberapa dokumen bertulis tangan. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang serupa dengan emak aku, berdiri bersama seorang lelaki yang aku kenal sebagai ayah Pak Long. Dokumen itu pula mengandungi surat-surat lama yang menceritakan hubungan rumit antara keluarga kami. Telefon berdering dan aku tahu itu Pak Long. Aisyah, kau ada apa-apa? Suaranya penuh risau. Aku tarik nafas. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Sampul ini dihantar tadi. Aku rasa ini tentang keluarga kita. Temui aku di taman bunga selepas maghrib. Kita perlu bincang, katanya ringkas. Selepas solat maghrib, aku bergerak ke taman bunga yang sunyi di pinggir bandar Kuala Kangsar. Angin malam menyapu lembut rambut aku yang terurai.
Baju kurung coklat muda dengan corak bunga kecil kelihatan anggun dalam gelap. Pak Long sudah menunggu. Wajahnya serius bila aku tunjukkan sampul itu. Dia membuka dokumen itu, membaca dengan teliti, kemudian memandang aku. Ini lebih besar daripada yang aku jangka, Aisyah. Rahsia yang selama ini kami cuba sembunyikan. Adakah ini sebab emak aku selalu rahsiakan tentang masa lalunya? Aku bertanya dengan suara serak. Dia mengangguk. Ya. Dan sekarang, kita perlu buat keputusan penting. Ini bukan sekadar tentang kita lagi. Tiba-tiba, bunyi langkah kaki menghampiri kami. Dari jauh, kelihatan seorang lelaki bertopi hitam berjalan laju. Wajahnya tersembunyi dalam bayang malam. Hati aku berdegup kencang. Adakah dia datang untuk mengganggu rahsia kami? Pak Long menggenggam tangan aku erat. Aisyah, kita belum selesai. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Sesuatu yang boleh mengubah segalanya. Aku menatap matanya, penuh keazaman dan ketakutan. Malam itu berakhir dengan misteri yang belum terungkai, meninggalkan aku dalam kebimbangan dan harapan yang bercampur baur. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan yang bercampur baur. Baju kurung hijau zamrud yang aku pilih pagi itu terasa berat di badan, mungkin kerana beban rahsia yang semakin menekan fikiran. Tudung bawah rona sama aku lilit kemas, menyembunyikan wajah yang masih kelihatan letih. Kasut slip-on hitam aku sarung perlahan, melangkah ke dapur untuk minum pagi. Emak sedang menyusun pinggan di meja, matanya penuh tanda tanya. Aisyah, kau macam ada sesuatu yang nak diceritakan, suaranya lembut tapi tegas. Aku tersenyum pahit. Tak ada, Mak. Cuma penat sikit je. Tapi aku tahu dia tak percaya. Hatinya tajam macam pisau. Sepanjang hari di kedai buku, aku cuba fokus pada kerja, tapi fikiran melayang pada malam semalam. Pak Long dan lelaki misteri itu, dokumen rahsia, dan apa yang bakal kami hadapi. Tiba-tiba loceng kedai berbunyi, dan aku terkejut melihat lelaki bertopi hitam itu masuk. Dia berjalan dengan yakin, tatapan matanya tajam menyapu setiap sudut kedai. Boleh saya bantu? Aku bertanya dengan suara bergetar. Dia memperkenalkan diri sebagai Encik Rahman, seorang peguam yang mewakili keluarga Pak Long. Saya di sini untuk berbincang tentang perkara penting yang melibatkan keluarga anda, katanya serius. Aku rasa degupan jantung aku bagai nak meletup. Tentang apa? Dia mengeluarkan sebungkus dokumen. Ini berkaitan dengan warisan dan rahsia keluarga yang perlu diketahui oleh Aisyah dan Pak Long. Pak Long tiba-tiba muncul dari belakang. Wajahnya kelihatan tegang. Rahman, kau tak sepatutnya datang ke sini sekarang. Tapi ini penting, Faizal. Aisyah perlu tahu kebenaran, balas lelaki itu tegas. Aku berdiri terpaku. Semua rahsia keluarga yang tersembunyi selama ini akan terbongkar. Pak Long memandang aku dengan penuh penyesalan. Aisyah, bersiap sedialah. Hidup kita akan berubah. Malam itu, aku duduk di bilik sambil melilit kain batik merah jambu di pinggang. Rambut tergerai lembut di bahu. Aku menulis dalam diari, cuba bertenang walaupun hati penuh dengan persoalan. Siapa sebenarnya emak aku? Apa rahsia yang selama ini disembunyikan? Dan mengapa lelaki itu muncul sekarang? Di luar, angin malam berbisik perlahan, membawa bersama misteri yang belum terjawab. Aku tahu, esok adalah hari yang menentukan segalanya. Matahari mula terbenam ketika aku melangkah keluar dari kedai buku, mengenakan baju kurung moden rona ungu gelap yang memeluk tubuh dengan anggun. Manik-manik kecil di bahagian dada berkilau lembut di bawah sinar senja. Tudung satin hitam yang aku lilit kemas menambah aura misteri yang tak mampu aku sembunyikan. Kasut tumit tinggi warna hitam aku sarung. Langkahku penuh keyakinan walaupun hati penuh gelora. Aku menuju ke sebuah kafe kecil di tengah bandar Kuala Kangsar, tempat kami berjanji untuk bertemu Pak Long dan Encik Rahman.
Suasana kafe itu hangat dengan lampu-lampu kuning dan muzik lembut yang mengisi ruang. Aku duduk di sudut, menunggu dengan debaran yang menguasai diri. Tidak lama kemudian, Pak Long tiba dengan wajah yang kelihatan lebih letih dari biasa, diikuti oleh Encik Rahman yang tampak serius. Mereka duduk bersebelahan, dan aku dapat merasakan ketegangan yang tebal seperti kabus malam. Encik Rahman membuka begnya dan mengeluarkan beberapa dokumen penting. Aisyah, apa yang akan saya ceritakan ini mungkin mengejutkan, tapi kau perlu tahu kebenarannya, katanya dengan suara berat. Dia mula bercerita tentang warisan keluarga yang terlibat dalam konflik lama, tentang hutang dan perjanjian yang ditandatangani tanpa pengetahuan aku atau keluarga. Ada pihak yang tidak mahu rahsia ini terbongkar, katanya sambil meneguk kopi. Pak Long menambah, itu sebabnya wanita tua itu datang ke rumah malam tadi. Dia cuba melindungi kita, tapi juga memberi amaran. Aku rasa kepala aku berputar. Segala yang aku tahu selama ini tentang keluarga aku, tentang Pak Long, semuanya berubah dalam sekelip mata. Namun, di tengah kekalutan itu, ada satu perkara yang jelas aku tidak boleh lari dari kebenaran. Tiba-tiba, telefon Pak Long berdering. Dia angkat dengan cemas. Ya, katanya pendek. Wajahnya berubah pucat. Baik, kami akan tunggu. Dia tutup telefon dan memandang aku. Ada orang datang. Kita perlu berwaspada. Ketika kami bersiap untuk beredar, seorang lelaki berbaju gelap muncul di pintu kafe. Matanya tajam mengawasi kami. Aku tahu ini bukan kebetulan. Dalam detik itu, aku sedar bahawa rahsia keluarga kami bukan sahaja akan mengubah hidup aku, tapi juga membawa bahaya yang nyata. Dan pilihan yang aku buat selepas ini mungkin menentukan segala-galanya. Dengan jantung berdebar, aku menggenggam tangan Pak Long erat, bersedia menghadapi apa sahaja yang menanti di depan. Malam yang pekat menyelimuti Kuala Kangsar ketika aku dan Pak Long bergerak menyusuri lorong-lorong sunyi menuju ke sebuah rumah lama di pinggir bandar. Aku mengenakan baju kurung hitam dengan rendah halus di hujung lengan, menambah aura misteri dan kelembutan dalam satu masa. Tudung hitam aku lilit kemas, dan rantai emas nipis berkilau di leher, memberikan sentuhan feminin yang halus. Kasut tumit tinggi hitam aku langkah perlahan, hati penuh ketegangan. Di depan rumah itu berdiri wanita tua yang sama dari taman bunga malam sebelumnya. Matanya tajam dan penuh rahsia. Kau sudah bersedia, Aisyah? Suaranya serak namun tegas. Aku mengangguk, walaupun jantung berdegup laju seperti mahu meletup. Ya, saya mahu tahu semuanya. Wanita itu membuka pintu dan mengajak kami masuk ke sebuah bilik kecil yang dipenuhi dokumen dan gambar lama. Rahsia keluarga kau lebih dalam dari yang kau sangka, katanya sambil menunjuk ke satu foto lama yang menunjukan emak aku bersama seorang lelaki asing yang tidak pernah aku kenal. Lelaki ini adalah kunci kepada segala-galanya, dia berbisik. Dia bukan hanya sebahagian dari masa lalu yang tersembunyi, tapi juga sebab mengapa ada pihak yang mahu keluarga kau hancur. Pak Long melangkah ke depan. Kami bersedia untuk menghadapi apa saja, tapi kami perlu tahu siapa musuh sebenar kami. Wanita tua itu menghela nafas panjang. Ada satu perkara lagi. Kau, Aisyah, bukan sahaja terperangkap dalam rahsia keluarga, tapi juga dalam permainan kuasa yang jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Tiba-tiba lampu bilik padam, menyisakan kami dalam gelap yang pekat. Bunyi pintu diketuk perlahan mengisi ruang senyap. Seorang lelaki masuk dengan wajah yang tidak kelihatan jelas, tapi aura kehadirannya membuat darah aku membeku. Ini baru permulaan, suaranya dingin dan mengancam. Jika kau mahu hidup, kau harus pilih antara keluarga dan kebenaran. Aku memegang tangan Pak Long erat, hati berdegup laju. Dalam gelap itu, aku tahu perjalanan kami baru sahaja bermula, dan rahsia yang kami bongkar mungkin akan membawa kami ke jurang yang lebih dalam dan berbahaya.
Malam itu berakhir dengan janji yang belum terpenuhi dan misteri yang menggantung di udara, meninggalkan aku dan Pak Long dalam kebimbangan dan harapan yang bercampur baur, menunggu episod seterusnya untuk membuka tabir rahsia yang lebih gelap dan mendebarkan.